Apa hukum bermusafir bagi wanita tanpa mahram? Apakah jarak musafir tersebut? Ada perkara dalam agama yang diketahui illahnya. Ada perkara yang tak diketahui illah. Ni semua ustaz banyak ni. Pasal apa arak haram? Simple soalan. Pasal apa arak haram? Pasal dia anggur ke? Pasal dia tamar ke? Pasal dia memabukkan? Mabukkan. Dia panggil illatul hukum, illah hukum. Iza zalatil illah zalatil hukum, zalal hukum. Apabila hilangnya illah, hilang hukum. Kenapa Nabi melarang wanita bermusafir? Ada illah dah, ada punca dah. Khilaf di kalangan ulama. Di dalam mazhab Ahmad, dia kata memang wanita tak boleh musafir tanpa mahram. It's not because of any illah, tapi mahram mesti ada. Mazhab Al-Imam Syafi'i dalam masalah ni dia sedikit agak luas. Dia kata Nabi larang kerana fitnah. Fitnah ni bukan kerana tuduh tadi, fitnah. Maksud tak mau tergugat iman, tak mau tergugat, apatah lagi dulu bila nak bermusafir yang terpaksa merentasi padang pasir, banyak dia punya kesan-kesan yang negatif. Maka karenanya ilahnya fitnah. Jika kita boleh menghilangkan fitnah, seperti dia bermusafir dengan jama'atul siqat minal muslimat atau minal mu'minat, bermusafir dengan kumpulan yang siqat di kalangan orang yang dipercayai, maka kata mazhab Syafi'i hal itu dibolehkan. Jadi kalau dia kata dari sini nak pergi Terengganu, tu musafir tak? Musafir. Kalau seorang tak boleh, fitnah. Tapi kalau dia pilih 5 orang, yang mana benda yang mungkin orang tuduh, atau mungkin dia terlibat, atau mungkin orang buat tak elok kat dia tu dapat dihindarkan, maka ketika itu maka hilanglah ilah, maka boleh buat. Kalau tak boleh. Seorang-seorang saja pergi, tak boleh. Dan kemudian tak sama juga macam kita naik kapal terbang. Okey, saya buat contoh. Sekarang anak kita ada anak. Kita ada anak pula dah. Ustaz Nazmi dan saya ada anak kan. Ustaz ada. Kita lah hantar anak kita pergi ke airport Penang. Secara logiknya dia naik atas kapal terbang, ramai, a lot of people sama dalam kapal terbang, ramai orang. Dia sampai di sana, pak saudara dia tunggu ambil. Musafir mungkin 200 km, mungkin 300, mungkin 1000 km. Tapi kemungkinan fitnah itu kurang. Walaupun tidak ada jama'atus siqat, tetapi dia ada di dalamnya kumpulan manusia yang pada logiknya dalam kapal terbang. Pelik lah kalau nak berlaku benda-benda orang nak pergi rogol ke atau benda pelik lah. Kalau boleh rogol dalam kapal terbang ni, kelas rogol pertama kira masuk.